Halo teman-teman, petang ini berada di Sungai Amang, di rumah ipar di Sungai Amang. Sana orang sebut rumah Chan dulu, sekarang itu rumah baru. Ini rumah ipar saya. Ini bengkel tempat membuat gendang pampat. Nanti kita pergi sana, tengok ada sangkuh, banyak sangkuh baru. Kita nak mengambil buah bawang. Tubuk. Ini buah lumuk. Oh, banyak betul buah lumuk. Tapi macam mana mau ambil ini? Buah lumuk. Besar-besar buah lumuk. Tapi tinggi. Saya cari tempat buah lumuk yang rendah dulu. Banyak. Dulu dapat saya panjat ini. Nanas. Cari. Nyak baru hanya uliah nih, Kak. Tinggal Ada 3 buah lumuk bawahan itu dapat tuh. Kecil. Oke. Ini sudah kosong rumah. Ini buah celau. Buah celau. Buah celau. Buah celau, buah janggat, ataupun buah kundur. Ini buah rampuk, ada buah hampuk. Ini kebun belakang rumah saja ini. Hampuk betul. Hampuk betul. Buah empari, kuning, dah masak. Buah tekai, kantuan tekai. Bukan kantuan langgo tekai. Kita nak mengambil buah bawang. Buah bawang. Buah bang. Ini tengok lebat buah bawang kami. Lebat. Jadi kita ambil buah yang jatuh deh, buah muda jatuh sebab dia belum masak. Tengok buah bawang cukup lebat. Ini pokok dia. Oke, teman-teman. Saya nak mengambil buah bawang jatuh. Bisik kah? Bisik? Kita nak kumpul buah jatuh dia. Sikit. Ni buah jatuh dia. Kita cari buah jatuh. Buah muda dia. Kalau ada jatuh, kita jumpa itu rezeki lah. Pucuk sana lebat. Oh, ini cempedak pun ada. Cempedak pun ada. Kita cari. Oke, teruskan mencari. Teruskan menonton. Ini ada. Tuh enak? Tuh pergi bisik sepet tuh. Jeng. Nya udah tanah. Nya belakang. Tuh dah jadi, sudah jahat. Sini ada 2. Oke. Satu sudah lama. Tuh. Oh, lucu.
Oke, ini dua, tiga. Dia jatuh sebelah sini. Buah muda dia. Kecil. Sudah lemut. Dah lama. Dah lama lemut. Ini pokok bawang yang besar. Sebesar batang kayu balak. Sebesar batang kayu balak pokok bawang ini. Tengok, mungkin ada jatuh juga buah. Cari. Ada sebiji. Sebiji. Ada dua, tiga, satu. Sudah lemut. Ini masih oke. Itu lemut. Op. Buah bawang. Itu sungai. Jembatan Sungai Amang. Jembatan kedua Sungai Amang. Itu buah muda deh, tapi sudah. Boleh ya? Di sini ada lagi. Kita tilik. Nah, memang ada. Oke, teman-teman. Ini dia teman-teman, buah lumut yang saya dapat juluk sekejap tadi. Tengok besar ini. Sangat besar. Kalau ini. Ini buah dia masih kecil. Ini buah lumut masih kecil. Dah besar. Nanti dia besar. Sana pun masih kecil. Itu lebih yang saya juluk tadi. Masih kecil. Masih kecil lah. Tak sana masih banyak. Besar-besar. Dapat berapa biji ini? Dapat 6 biji. Penyolok saya masih terpanggai di sini. Saya simpan penyolok tu. Saya penyolok tu. Penyolok. Ini dia penyolok. Penyolok. Tajam ni penyolok. Bahaya bagi Brunei. Tu lansat. Tu. Sebesar buah lumut di atas. Kalau panjat sikit pun dapat ini. Panjat batang ini. Dulu dapat saya panjat ni. Ini yang saya panjat dulu. Sekarang sudah besar. Tidak dapat dipanjat lagi. Itu kebun. Hari sudah gelap. Ada sungai. Bawah itu ialah Sungai Amang. Itu orang sebut Sungai Amang bawah tu. Itu Sungai Amang bawah sana. Tengok air sungai. Itu kebun. Hari sudah gelap. Susah mau ambil. Tak apalah. Dapat buah lumut, buah bawang. Oke teman-teman. Saya ambil uyut dulu untuk menyimpan dia. Inilah bengkel gendang abang ipar saya. Tempat membuat gendang pampat. Ini gendang kayu gendang yang belum dibuat.
Kalau sudah siap, dibawa ke rumah sana, disimpai. Ini dia kayu gendang, batang pinang dan sebagainya. Asas membuat gendang, belum dibuat. Okey, untuk membuat gendang. Dalam ini pekakas dia, banyak dalam ini kakas untuk membuat gendang, drill, kikir dan macam-macam lagi ya. Okey, saya bagi macam-macam ada di dalam itu pekakas untuk membuat gendang, kikir, gergaji, drill. Ini dia. Ini yang belum siap. Di samping membuat gendang, ipar saya juga membuat sangkuh ataupun tombak. Tengok ni sangkuh dia. Ini sangkuh daun sirih, nama dia sangkuh ini. Mata sangkuh daun sirih. Tengok. Mata sangkuh daun sirih ya. Ini parang candong. Ini mata sangkuh daun sirih, mata sangkuh daun sirih, mata sangkuh daun sirih. Banyak sangkuh ini belum siap. Okey teman-teman, ini bengkel dia lah. Bila sudah siap, bawa ke rumah sana. Banyak gendang di dalam itu. Okey, terus kemudian ini dia kesemua buah bawang yang kita dapat tadi teman-teman. Benua belah dua semuanya. Boleh diulam terus, makan ulam dengan belacan. Boleh dijeruk, campur garam, campur cabai, campur bicing. Makan terus, teman-teman, makan dengan kicap. Tapi belacan pedas lagi sedap. Okey teman-teman. Ini dia proses gendang tadi ya. Ini yang sudah paruh siap. Tengok. Sudah siap semua nih. Saya rasa yang ini sudah ada pemiliknya. Saya dengar yang ini semua sudah ada pemilik, teman-teman. Sudah ada pemilik yang ini. Saya bagi dia terang dah. Ini teman-teman, sudah ada pemilik semua ni. Sudah ditempah, saya dengar. Dah siap. Yang ini kulit kambing biri-biri import dari Indonesia. Pukulan dia lain lah. Lain dia dua tangan pukulan dia. Ini pembinaan dia. Ini simpai rotan original. Simpai rotan original. Bukan plastik. Simpai rotan original. Tak ada sambung-sambung. Kayu dan juga batang pinang bahan dia. Okey. Tak ada sambung-sambung. Semua guna simpai rotan. Ni banyak rotan ini. Tengok. Tengok rotan. Ini pembuatan terendak. Ini pembuatan terendak ini. Tengok. Terendak. Ini rotan ini diraut halus. Tengok banyak barang. Semua barang-barang yang ditempah. Banyak barang sana. Besi bagus-bagus semua. Itu corak pada sapek. Okey, teman-teman, teruskan menonton.